Pernahkah anda merasai cinta yang begitu besar sehingga ia mengubah segala-galanya tentang diri anda? Ini adalah kisah ringkas tetapi besar tentang seorang gadis bernama Adil dan perjalanannya untuk mencari siapa dia sebenarnya. Adil adalah seorang gadis di sekolah menengah yang baru mula belajar tentang cinta dan apa yang dia mahukan. Dia keluar berpacaran dengan lelaki, cuba merasai hubungan istimewa itu, tetapi setiap kali terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Suatu hari, dia berjalan di jalan dan melihat seorang gadis dengan rambut biru terang. Nama gadis ini adalah Emma, dan dalam pandangan pantas itu, Adil merasakan tarikan yang tiba-tiba dan kuat kepadanya. Emma lebih tua daripada Adil dan pergi ke sekolah seni, dia yakin diri dan tahu apa yang dia suka. Jalan mereka bersilang lagi kemudian di sebuah bar yang dikunjungi oleh pelbagai jenis orang. Mereka mula bercakap dan dengan cepat menjadi kawan baik yang berkongsi banyak rahsia dan fikiran. Persahabatan ini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam, cinta yang membuat dunia Adil terasa serba baharu dan penuh warna. Keluarga dan rakan sekolah Adil tidak begitu memahami perasaan baharu dan mendalam yang dia miliki terhadap Emma. Dia mendapati sukar untuk memberitahu mereka tentang cintanya kerana dia bimbang tentang apa yang mungkin mereka fikirkan atau katakan. Untuk seketika, Adil dan Emma sangat gembira, hidup bersama dalam dunia kasih sayang mereka sendiri. Mereka berkongsi semua harapan, impian dan detik-detik senyap rahsia mereka. Emma membantu Adil melihat dunia dengan cara yang lebih terbuka dan artistik. Adil, yang bermimpi untuk menjadi seorang guru, membawa perasaan yang ringkas dan hangat kepada kehidupan Emma yang sangat sibuk. Tetapi apabila masa berlalu, kehidupan mereka dan kehendak mereka mula menarik ke arah yang berbeza. Emma mahu meluangkan masanya dengan artis lain dan mencipta seni yang besar dan penting. Adil gembira dengan pekerjaan mengajarnya, tetapi dia berasa semakin tersisih daripada kehidupan Emma yang sibuk dan kreatif. Dia merasakan seolah-olah dia hanya memerhatikan kejayaan Emma dari sisi. Perbezaan dalam kehidupan harian mereka ini mula mewujudkan ruang kecil yang sunyi di antara mereka. Adil berasa sunyi, dan kesunyian ini membuatkan dia mencari keselesaan di tempat yang tidak sepatutnya. Adil membuat pilihan yang buruk dan menghabiskan masa dengan orang lain dari tempat kerjanya. Ini adalah rahsia besar dan ia adalah jenis kesilapan yang boleh memecahkan cinta yang istimewa. Kemudian, Emma mengetahui tentang kesilapan Adil dan berita ini menyebabkan pergaduhan besar dan menyedihkan. Emma sangat terluka oleh tindakan Adil dan merasakan bahawa ikatan mereka telah putus selama-lamanya. Dalam saat kemarahan dan kesakitan yang besar, Emma memaksa Adil meninggalkan rumah mereka. Ini adalah saat yang paling sukar bagi Adil, kerana dia telah kehilangan orang yang menjadi seluruh dunianya. Adil ditinggalkan sendirian, menangis dan penuh penyesalan yang mendalam atas apa yang telah dilakukannya. Dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya cuba menyatukan kembali hidupnya, tetapi kesakitan kehilangan Emma kekal bersamanya. Dia terus mengajar pelajar mudanya, memberikan mereka sepenuh hati dan tenaga penjagaannya. Tetapi pada waktu malam, dia masih mengimpikan Emma, tentang rambut biru dan tentang cinta yang mereka kongsi. Dia cuba menghubungi Emma beberapa kali, berharap mereka boleh kembali kepada keadaan sebelumnya. Emma, yang kini seorang artis yang berjaya, menjauhkan diri, mengatakan sudah terlambat. Kemudian, mereka bersetuju untuk bertemu untuk perbualan senyap terakhir di sebuah kafe. Adil meluahkan semua perasaannya, memberitahu Emma, "Saya masih cintakan awak. Saya akan sentiasa cintakan awak." Emma mendengar dengan kesedihan yang tenang tetapi menjelaskan bahawa cinta yang mendalam dan istimewa yang mereka miliki kini hilang baginya. Dia berkata, "Saya mempunyai kelembutan untuk awak, tetapi saya tidak lagi merasa cinta." Perbualan terakhir ini adalah perpisahan yang menyakitkan, jujur, dan Adil akhirnya faham bahawa masa mereka bersama telah berakhir. Cinta yang pernah mengubah hidupnya kini telah menjadi kenangan. Adil berjalan pergi dari kafe dan dari Emma, memakai gaun biru yang cantik, seperti penghormatan kepada memori itu. Dia kini berada di laluannya sendiri, lebih kuat dan lebih mengetahui. Dia masih sedikit sedih, tetapi dia telah mempelajari pelajaran hidup yang paling besar daripada semua. Dia tahu bahawa walaupun cinta boleh berakhir, orang yang dibantunya untuk menjadi akan kekal bersamanya selama-lamanya. Filem ini menunjukkan kepada kita bahawa cinta pertama tidak selalu yang kekal, tetapi ia adalah yang benar-benar mengajar kita cara hidup dan merasa. Ia adalah kisah tentang mencari diri sendiri, walaupun apabila jalan itu mengelirukan dan penuh dengan kesakitan hati. Ia adalah kisah yang senyap tetapi besar tentang perasaan ringkas untuk ingin dekat dengan orang lain.
Terima kasih kerana menonton kisah cinta dan perubahan hidup ini. Jika anda mahukan lebih banyak kisah ringkas seperti ini, sila like dan follow Malay Lepo.